Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-puan, sebelum kita mulakan program kita pada malam ini, boleh tak komen di ruangan komen, adakah suara jelas ataupun tidak? Kalau jelas, komen jelas. Kalau tak jelas, komen tidak jelas. Jelas. Ya, jelas, jelas. Semua jelas. Alhamdulillah. Baik, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis menjemput saudara Ustaz Abror Rahman untuk membacakan doa dengan segala hormatnya dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berhimpun pada hari ini dalam majlis ilmu yang membawa harapan dan impian. Kurniakanlah kepada kami taufik dan hidayahmu. Jadikanlah program ini sebagai satu medan yang memberi pencerahan dan petunjuk kepada kami sebagai ibu bapa dan juga guru-guru. Ya Allah, bukakanlah hati kami, lapangkanlah fikiran kami, dan tanamkanlah semangat serta kekuatan untuk kami dalam membimbing anak-anak kami dengan ilmu dan hikmah. Dan jadikanlah anak-anak kami dari kalangan huffaz yang tinggi akhlaknya, cemerlang akademik, dan diterima masuk untuk ke sekolah ulul albab seperti yang diimpikan. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu hikmahmu dan limpahkanlah kepada kami daripada khazanah rahmatmu. Ya Allah, ya Tuhan yang maha mengasihani. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مترودا. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara. Janganlah engkau jadikan dalam kalangan kami ini seorang pun yang celaka atau yang terhalang daripada rahmatmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abror Rahman atas bacaan doa sebentar tadi. Baik, ibu ayah, Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama-sama dalam satu webinar khas yang kita jalankan untuk orang kata ibu ayah yang target anak-anak nak masuk ke sekolah ulul albab. Tak kisahlah MRSM ulul albab ke, SMKE ke, SBP ke, ataupun sekolah-sekolah ulul albab yang lain. Baik. Jadi tuan-puan, sebelum saya nak mulakan tuan-puan, okay, saya nak tanya tuan-puan dululah. Berapa ramai yang di sini first time pernah tengok muka saya
Siapa yang second time? First time tulis nombor 1, second time tulis nombor 2. Boleh tak tulis di ruangan komen? Okay, ada yang pernah tengok. Kebanyakan barulah. Dekat TikTok, sebab saya live saya dua tempat banyak time. Okay. Yang berkali-kali Ustaz nak tulis apa? Tak payah tulis apa-apa lah. Yang berkali-kali tu tak apalah. Baguslah. Yang berkali-kali tu baguslah. Yang masuk berkali-kali tu kan. Cari ilmu. Kadang-kadang memang saya buat program yang sama kadang-kadang. Tapi dalam program yang sama, tak semestinya saya akan cakap benda yang sama saja. Kalau ada update terkini, saya akan share. Pertama kali. Owner LGN 2++. Alright. Kalau di Zoom kita hampir mencecah 300 orang. Kalau di TikTok kita baru mencapai 60 orang. TikTok lagi dia kuih naik. TikTok ni. Saya masuk sebab hari tu tak dengar sampai habis. Okey. Kebanyakan saya tengok boleh kata 95% adalah orang baru. Saya ingatkan ramai orang lama. Rupanya ramai orang baru. Baik. Jadi tuan-tuan, sekarang dah bulan April. Tuan-tuan, sebelum saya mula tuan-tuan, saya nak minta maaf siap-siap tuan-tuan. Saya sesama. Dia mungkin suara saya akan kurang jelas sikit, sengau sikit. Tapi orang kata suara sengau tu sedap. Kan? Tapi kalau saya minum air lah. Saya minum air dah. Minum air dah, makan ubat dah, more dah. Kan? Kira saya ready untuk tumpuan je malam ni. Kalau tiba-tiba tak jelas tu, saya ejah lah, saya ejah kan. Bila sesama ni dia nak cakap, dia kurang selesa sikit. Tapi jangan risau. Selagi boleh saya bercakap, saya cakap. InsyaAllah. Okay. Jadi tuan-tuan, saya kena sambil makan coklat sama. Kalau tidak nanti tekak saya akan kering. Alright. Jadi tuan-tuan, untuk malam ni, saya tak mau panjang-panjang terus saya nak masuk ke slide. Selagi saya panjang-panjang berletiak lagi makin tak syok. Okay. Tuan-puan saya harap tuan-puan nampak dekat TikTok. Kalau tak nampak, saya minta maaf lah. Tuan-puan dengar je apa yang saya dah cakap. Alright. Info penerangan Sekolah Ulul Albab tahun baru 2026-2027. Baik, pada malam ni tuan-puan, sebelum nak mula tuan-puan, saya nak tanya soalan kat tuan-puan dulu. Sebelum nak mula, saya nak tanya soalan kat tuan-puan dulu. Tuan-puan turun jawab dekat ruangan komen. Kenapa tuan-puan nak sangat hantar anak masuk sekolah Ulul Albab? Cuba komen, Ustaz. Kenapa yang sangat-sangat teringin? Impian saya besar nak hantar anak masuk sekolah Ulul Albab. Sebab apa? Nak hantar sangat-sangat ni anak masuk sekolah Ulul Albab. Cuba komen. Sebab apa nak hantar sangat-sangat anak masuk sekolah Ulul Albab? Nak anak hafal 30 juzuk. Sebab anak yang nak. Okey, baik. Anak yang nak lagi baguslah. Belum decide. Nak bagi hafal 30 juzuk. Nak anak hafal Quran. Nak anak minat ke arah itu. Okey. Supaya anak lebih peluang dapat ilmu. Okey. Moga akhlak, adab, ikhtidat lebih terpelihara sebab nur Al-Quran. Anak minat. Latih dia berdikari dan yakin diri. Berjaya dunia akhirat. Okay, you dekat TikTok. Belajar dalam kalangan kawan-kawan yang bersaing dalam ilmu. Di samping dekat dengan Al-Quran. Anak minat supaya anak dapat ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nak anak jadi khalifah. Pimpin negara ikut Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah. Tuan-puan.
Tuan-puan tahu tak baru ni result SPM. Keputusan SPM kan baru keluar kan? Baru ni. Nombor satu sekolah yang dapat SPM terbaik. Sekolah mana tuan-puan? Siapa tahu cuba komen. Nombor satu SPM baru ni. Sekolah mana? SMA Nilai. SMA Nilai. Dekat TikTok tahu tak? Nombor satu SPM baru ni sekolah mana? SMA Nilai. Tuan-puan, sekolah SMA Nilai ni sekolah apa tuan-puan? Sekolah apa? SMA Nilai? Tak tahu. SABK tu betul Tapi yang saya nak highlightkan tu adalah SMA Nilai ni adalah sekolah yang budak-budak kena hafal Al-Quran 30 juzuk. Ulul albab lah tuan-tuan. SMA Nilai merupakan sekolah agama bantuan kerajaan yang menggunakan silibus KBT. Pelajar-pelajar dia kena hafal 30 juzuk Al-Quran. Tuan-puan, sekolah-sekolah lain hebat tak? Hebat juga kan? Tetapi kenapa sekolah SMA Nilai ni boleh dapat nombor satu? Tuan-puan tahu tak SMA Nilai ni bukan sekolah kerajaan. Tapi dia kerajaan negeri. Bukan kerajaan persekutuan. Sekolah kerajaan negeri ataupun kita panggil sebagai SABK. Nombor satu tuan-puan. Bukan sekolah orang-orang kaya. Bukan sekolah yang hebat-hebat. Fasiliti pun tak ada lah hebat sangat. Tapi boleh dapat nombor satu tuan-puan SPM. Nombor dua SPM tahun 2025. Siapa tahu nombor dua? Nombor dua SPM. Tadi nombor satu SMA Nilai kan? Nombor dua? Yes, SMKA Putrajaya. Nombor satu SMA Nilai, nombor dua SMKA Putrajaya. Juga sekolah hafal Al-Quran 30 juzuk, juga sekolah Ulul Albab SMKA Putrajaya. Nombor tiga sekolah mana tuan-tuan? Nombor tiga siapa tahu? Nombor tiga SPM. Baru ni. Sekolah mana? SMKA Kerian. SMKA Kerian sekolah apa tuan-tuan? Sekolah hafal Al-Quran 30 juzuk. Sekolah Ulul Albab. Tuan-puan, nombor satu, nombor dua, nombor tiga adalah sekolah hafal Al-Quran. Tuan-puan nak bukti macam mana lagi tuan-puan? Yang menunjukkan bahawa anak-anak yang hafal Al-Quran ini hebat. Anak-anak yang hafal Al-Quran ini memang tak boleh dinafikan lagi, memang hebat. Mereka nak kena fokus akademik. Mereka nak kena fokus hafazan Al-Quran. Tetapi mereka lebih hebat daripada sekolah yang tak ada hafazan Al-Quran. Boleh dapat top 1, top 2, top 3 SPM. Hebat lah teman. Nak bukti apa lagi teman? Ada orang kata macam ni tau. Ustaz, boleh ke budak-budak ni masuk sekolah yang ada hafal Al-Quran? Dah nak kena hafal Al-Quran, nak tengok akademik lagi. Boleh fokus ke budak-budak ni? Boleh berjaya ke budak-budak ni? Nak bukti macam mana lagi? Bila anak-anak hafal Quran, percayalah. Akademik tu jadi benda yang mudah. Betul tak tuan-tuan? Sebab hafal Al-Quran tu benda yang bukan mudah. Benda yang susah sebenarnya tuan-tuan hafal Quran ni. Bukan semua orang boleh menghafal. Kan? Okey. Baik. Saya bagi sedikit lah kan. Nak bagi kata-kata semangat. Kalau tuan-puan ada niat nak hantar anak masuk sekolah hafal Quran, betul lah tu.
Jalan tu betul dah. Cuma nak kena cara yang betul, nak kena usaha yang betul, nak kena cari tips-tips yang betul, insyaAllah. Adalah jalannya. Baik. Jadi tuan-puan, sebelum saya nak panjangkan lebih lanjut, saya tak mau sentuhlah bab aliran ni. Sebab bab aliran ni tuan-puan, tuan-puan dah memang tahu dah nak masuk sekolah-sekolah ulul albab. Cuma. Apa yang saya nak simpulkan? Saya simpulkan terus bab aliran ni. Tuan-puan jangan ingat semua MRSM itu sama. Jangan ingat semua SMKA itu sama. Jangan ingat semua SBP itu sama. Sebab MRSM ada aliran dia, SMKA ada aliran dia, SBP ada aliran dia. Saya lajukan. Tuan-puan tengok ni. Kalau MRSM ada berapa aliran, ni saya fokus kepada tingkatan 1 je tau. Kalau masuk dengan tingkatan 4, dia ada lagi. Tingkatan 1 saja ada berapa aliran? Ada MRSM Premier, ada MRSM Ulul Albab, ada MRSM IGCSE, ada MRSM Technical. Ada beza ke? Yes, ada beza. Premier standard lah MRSM. Fokus kepada akademik 100%. Kalau MRSM Ulul Albab, sama je macam Premier, tetapi ada tambahan hafazan Al-Quran 30 juzuk. Kalau IGCSE ni adalah MRSM yang fokus kepada bahasa Inggeris. Kalau MRSM Technical adalah MRSM kalau anak tuan-puan minat bahagi engineering robotik, yes, MRSM Technical. Itu untuk MRSM. Alright, kalau SMKA, kita dah ingat SMKA semua sama. SMKA ada 2 jenis. Kan? Kalau SMKA ni ada 2 jenis. Satu SMKA aliran agama dan satu lagi SMKA aliran temua. Aliran agama ni yang standard semua orang tahu. Tapi aliran temua ni ada hafazan Al-Quran 30 juzuk. Sebab tu dia panggil temua. Tahfiz model ulul albab. TMUA. Temua. Okay. Dan yang ketiga adalah SBP. SBP ada berapa aliran teman? Ada 3. SBP aliran perdana, macam ala-ala MRSM Premier. SBP aliran agama, yang ni memang macam ala-ala SMKA agama. Dan yang ketiga SBP aliran tahfiz model ulul albab. Yang ada hafazan Al-Quran 30 juzuk. Sama je lebih kurang macam SMKA temua. Jadi itulah aliran-aliran yang ada. Alright. SMA sama ke macam SMKA? Tak sama. SMA adalah bawah kerajaan negeri. SMKA adalah bawah kerajaan persekutuan. Ada sedikit perbezaan. Tak apa, saya cerita. Okey. Sekarang tuan-puan, apa yang saya nak beritahu tuan-puan, sebelum saya masuk kepada tajuk ni, saya nak sentuh bab UPKK sebab saya nampak ada soalan-soalan berkenaan UPKK. Dekat TikTok pun ada soalan ni berkenaan UPKK. Ustaz, anak saya alhamdulillah keputusan UPKK cemerlang dan nak mohon MRSM ulul albab. Boleh ke? Boleh. Tuan-puan, Amrisha Amsyar, ulul albab ni hanya terima exam UPKK sahaja ke? Sebab anak saya hanya exam SPPIM dan UPSRIP. Okey. UPKK. Tuan-puan, saya harap tuan-puan ada buku nota lah. Buku nota, pen, tulis apa yang saya nak cakap ni. Kadang-kadang ada benda dalam slide, ada yang tak dalam slide. Kadang-kadang dia main lintah kat kepala saya cakap. Sebab tu kata kadang-kadang walaupun tuan-puan masuk banyak kali program saya, ada je benda-benda yang lain saya nak cakap. Tak semua sama. Okey. UPKK tuan-puan, bila kita sebut tentang UPKK, tuan-puan tolong tulis dalam buku UPKK untuk kemasukan ke MRSM, SMKA dan SBP bukan syarat utama. Bukan syarat wajib. Apa maksudnya? Maksudnya tuan-puan, even tak ada UPKK pun boleh mohon MRSM, tak ada UPKK pun boleh mohon SMKA, tak ada UPKK pun boleh mohon SBP. Siapa yang baru tahu? Kalau MRSM, langsung tak tengok UPKK. SMKA tengok tak UPKK? Tengok. SBP tengok tak UPKK? Tengok. Tapi sebagai bonus sahaja.
sebagai markah tambahan sahaja. Bukan perkara wajib, bukan perkara utama. Kalau tak ada UPKK, boleh mohon tak SMKA? Boleh. Boleh dapat tak? Boleh. SBP boleh mohon tak? Boleh. Boleh dapat tak? Boleh. UPKK. Ha. Jadi soalan saya dekat tumpuan. Tolong tulis kat ruangan komen. Kalau UPKK, tak ada UPKK pun boleh mohon MRSM, tak ada UPKK pun boleh mohon SMKA, tak ada UPKK pun boleh mohon SBP. Apa function anak perempuan ambil UPKK? Cuba jawab. Apa function anak perempuan ambil UPKK? Tapi SMKA kalau tak ada UPKK tak boleh nak isi. Kenapa tak boleh nak isi? Hmm. Jelas info. Thank you, Sat. Sebagai bonus. Betul lah tu, sebagai bonus. Ha. Sebab ada orang pernah pernah kata kat saya, Ustaz, kalau dah macam tu UPKK tak perlu pun untuk mohon sekolah-sekolah ni, tak ada guna lah anak saya ambil UPKK, baik tak payah ambil. Betul ke tuan-tuan? Ha, tu Nur Afzan. Sorry tertinggal. So UPKK ni penting untuk apa? Betul tak? Tuan-tuan mesti tertanya-tanya kan? Apa macam UPKK? Kan? Okey. Satu. Saya nak beritahu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih duk rasa, betul juga apa Ustaz cakap ni kan? Betul juga ah. Tak function lah UPKK ni. Okey, satu, saya nak betulkan mindset tuan-tuan. UPKK penting. Sebab tuan-puan nampak dekat sekolah-sekolah yang famous-famous je, yang RSM, SMKA dan SBP, tuan-puan tak tahu sekolah-sekolah lain perlukan UPKK. Tuan-puan je tak tahu, tuan-puan dia ingat tuan-puan kira nak mohon MRSM, nak mohon SMKA, nak mohon SBP. Yang tu lah yang hampa nampak. Tuan-puan tahu tak dekat Malaysia ni berapa banyak lagi, beribu-ribu lagi sekolah lain selain daripada MRSM, selain daripada SMKA, selain daripada SBP yang nak result UPKK. Ya, SABK perlu UPKK. Tuan. Jangan nak nampak dekat MRSM saja, dekat SMKA saja, dekat SBP saja. Kenapa MRSM, SMKA dan SBP tak mewajibkan UPKK? Sebab mereka ada exam mereka sendiri. Faham tak? Faham ke tidak? Alhamdulillah baru saya nampak banyak sekolah lain rupanya. Sekejap saya cerita betapa pentingnya tuan-puan kena tahu tentang kewujudan sekolah-sekolah yang lain. Satu lagi, dua. Kenapa UPKK tu penting? Saya nak tanya tuan-puan. Tuan-puan reti ke ajak anak tuan-puan tentang ilmu agama? Tuan-puan reti ajak anak tuan-puan tentang akidah? Tuan-puan reti ke ajak anak tuan-puan tentang sirah-sirah Nabi? Tuan-puan reti tak? Nak ajak tentang segala ilmu lah tentang anak tuan-puan belajar dekat kafar tu. Tuan-puan belajar kat rumah tak? Kalau tak boleh ajak, kalau tak reti nak ajak, kenapa tuan-puan tak mahu hantar? Bukankah ilmu agama tu wajib? Jadi kenapa masih ada orang kata UPKK tu tak penting? Reti Ustaz cuma sempat atau tidak itu je. Yalah, Alhamdulillah. Kalau yang reti tu Alhamdulillah. Kalau yang tak reti ni, sebab semua orang tak sama tuan. Kalau tak reti, hantarlah cover. Bukannya nak kena bayar mahal pun. Okay? Baik. Alright. Okay, baik. Sikit lah tuan. Okay, sekejap lagi kita sambung lah. UPKK, saya harap tuan faham tentang UPKK. Baik, sekarang tuan saya nak cerita tentang ekosistem.
Kalau memang tumpuan target anak-anak masuk sekolah yang ada hafal Al-Quran, maksudnya tumpuan tengah target anak-anak masuk sekolah tahfiz berakademik. Kalau boleh kita tak maulah hantar anak masuk sekolah tahfiz saja kan. Ada hafal Quran saja, akademik tak ada, tak maulah. Kita nak hantar anak masuk sekolah yang ada apa nama? Yang ada hafazan Al-Quran dan ada juga akademik. Dua-dua gabung sama rata. Okey. Baik. Jadi tuan-puan, yang kita kenal adalah MRSM, Ulul Albab, SMKA, Ulul Albab, SBP, Ulul Albab. Sedangkan sebenarnya dekat Malaysia ni ada banyak lagi sekolah-sekolah yang lain. Okey, tapi saya tunjuk dulu lah tuan-puan. Kalau MRSM Ulul Albab kat mana? Tuan-puan nak screenshot, sekali screenshot. Okey, dekat TikTok saya baca sepintas lalu sahaja. Tuan-puan boleh cari sendiri benda ni kat Google je. Tuan-puan cari je. Type Senarai MRSM Ulul Albab, dia keluar lah semua. Dan dalam slide saya tuan-tuan, tuan-puan boleh cari sendiri. Yang ni senang cari. Saya nak fokus kepada benda yang susah nak cari. Okey, MRSM Ulul Albab dekat mana tuan-tuan? MRSM Kepala Batas Pulau Pinang. Ataupun ni dah tukar nama dah, MRSM Tun Abdullah Ahmad Badawi dekat Penang, Bertam. Kedua, MRSM Bagan Datuk, Perak. Ketiga, MRSM Trolak, Perak. Keempat, MRSM Sungai Besar, Selangor. Yang kelima, MRSM Gemencih, Negeri Sembilan. Keenam, MRSM ATM Bera, Pahang. Ketujuh, MRSM Kota Putra, Terengganu. Dan yang kelapan, MRSM Sempurna, Sabah. 8. PSRA macam mana pula? Penting tak penting? PSRA diambil kat mana? Kita tengok dulu. PSRA ni untuk orang mana saja? Untuk orang Selangor saja kan? Kalau untuk orang Selangor, sebab apa dia ambil PSRA ni bawah siapa? Bawah Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi PSRA ni digunakan untuk mohon sekolah mana tuan? Sekolah bawah Jabatan Agama Islam Negeri Selangor sangat-sangat memerlukan PSRA. Yang lain pun sama tuan-tuan. SDEA. SDEA kat mana tak? Johor kan? Untuk sekolah-sekolah kat Johor. SPPIM. SPPIM kat mana tau? Tapi macam tu lah, tuan-puan. Setiap benda yang anak tuan-puan ambil tu ada kegunaan dia. Jangan risau. Okay? Alright. Kita pergi pada SMKA Ulul Albab. Ada 11. Dekat Perlis ada 1. SMKA Arau. Dekat Kedah ada SMKA Kedah. Dekat Penang ada SMKA Syekh Abdullah Fahim. Dekat Perak ada SMKA Kerian. Baru dia dapat nombor 3 SPM. Nombor 5 SMKA Kuala Lumpur. Yang ke-6 SMKA Semadah Negeri Sembilan. Yang ke-7 SMKA Putrajaya. Ulul Albab lah tu. Nombor 2 SPM tahun ni. Yang ke-8 SMKA Mahak Muar Johor. Yang ke-9 SMKA Tok Bacuk Kelantan. Yang ke-10 SMKA Kota Kinabalu Sabah. Yang ke-11 SMKA Showau Sarawak. Seterusnya SBP ada 4. Saya laju-laju ya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tulis sendiri nanti. Tuan-tuan boleh cari sendiri. Benda ni mudah nak cari. SBPI Selandar Melaka. SBP ni dia banyak tau. Tapi yang menawarkan Ulul Albab ada 4 saja. Dekat Melaka ada 1 SBPI Selandar. Dekat Selangor ada SBPI Rawang. Dekat Terengganu ada SBPI Batu Rakit. Dekat Pahang ada SMAP Bentung. SMAP Kajang bukan aliran temu. SMAP Kajang aliran agama. SMAP Labu aliran agama. SMAP ni semua aliran agama kecuali satu SMAP sahaja. SMAP Bentung Pahang. Okey. Ustaz boleh share semula list MRSM tadi. Cepat-cepat screenshot. Nak screenshot sekali screenshot. Kisah bukan temua, kisah aliran agama. Kisah ni sekolah famous Okay. SMKA lagi sekali. Okay, SMKA. Screenshot. Orang TikTok sabar lah. Tumpuan tak mau masuk program saya bila saya panggil. Kalau saya buat kat TikTok, saya tak boleh tunjuk slide. Saya pernah buat dah sebelum ni. Saya tunjuk slide kat TikTok. Kena violation.
Tak boleh. TikTok ni dia ada peraturan lebih sikit. Cuba dengar lah saya cakap tu. Alumni SMKA Kedah hadir. Okay, settle lah. SBP ulang bak, siapa nak screenshot? Screenshot. Okay, done. Alright. Jadi tuan-puan, yang saya tunjuk tadi dekat tuan-puan adalah senarai MRSM, SMKA dan SBP. Sekarang ni, Ustaz buat program di Terengganu. Ya. Sagi saya beritahu. Saya memang ada buat program kat Terengganu. Saya beritahu. Tuan-puan, sekarang ni serius. Saya nak tanya soalan yang betul-betul serius dekat tuan-puan. Tuan-puan tolonglah. Kalau tuan-puan rasa malas sangat nak type pun, tuan-puan type saja dekat ruangan komen. Saya nak tanya tuan-puan. Tuan-puan tolong jawab dengan ikhlas. Tuan-puan, kalau anak tuan-puan tak dapat mana-mana sekolah, MRSM tak dapat, SMKA tak dapat, SBP pun tak dapat, tuan-puan nak hantar anak sekolah mana? Cuba komen, Ustaz. Oh, private school, okay. SABK. SABK. Oh, dan dah nak hantar SABK tu. Sebab SMA nilai kan baru ni kan nombor 1. Terus dah nak hantar SABK tu. YIK Kelantan. KAA Sekolah Harian Biasa. MTNP. YIK. SMK Biasa. Mawib. KAA. Mana lagi ni? Smiti. Haji Abbas. Mawib. Maktab Mahmud. Smiti. Kerajaan Negeri MITS. Anak nak MITS. Sekolah Tafiz YIK. Kisah sekolah kerajaan juga. Kenapa nak hantar kisah? Saya sebut tadi tu, kalau tak dapat sekolah kerajaan, kisah tu bawah SBP lah tu. Tuan-puan jangan tersilap. Jangan tak kenal. Sekolah under SBP, sekolah under SMK, walaupun nama ada kisah, tapi dia still under SBP. Mahat Tafiz. Kisah. Betul, kisah start form 4. Tu pun sekolah kerajaan. Yang saya sebut ni bukan kerajaan. Kalau tak dapat mana-mana sekolah. Akmal tak ada akademik. Swasta. Tafiz KBT. Okey. MTNP. Maksudnya tuan-puan, saya nampak ramai orang yang tahu. Okey, stop komen, Ustaz. Sekarang saya nak tanya orang lain yang tak komen tu. Tuan-puan tahu tak apa yang kawan-kawan tuan-puan komen dalam ruangan komen tu? Sekolah-sekolah tu. Siapa yang tak tahu langsung komen tak tahu. Siapa yang memang tak reti langsung, tak tahu langsung kewujudan sekolah-sekolah lain, tolong komen tak tahu. Yang memerlukan betul-betul bantuan sebab memang tak tahu, Ustaz. Saya memang tak reti, Ustaz. Tolong saya, Ustaz. Contoh. Orang yang tahu, seronok dia komen. Tahu. Hak orang tak tahu, kesian kat dia. Saya betul-betul tak tahu. Tahu, tapi tak banyak lah. Itu pun dengar dari kawan-kawan. Okay. Anak satu, Ustaz. Tahun ni dah jenam. Baru nak ambil tahu. Tak apa. Alhamdulillah. Baru nak ambil tahu. Saya baru nak ambil tahu malam ni. Anak sulung, tak tahu. Saya memang perlukan bantuan sungguh ni. Risau, tersalah. Okay, betul? Kan? Jadi saya nampak lah. Yang sebenarnya yang ramai tu adalah tak tahu daripada tahu. Tahu tu tak beramai. Yang tak tahu ni yang kita kena tolong. Tak apalah, yang tahu tu kita tambah lagi. Alright. Tak tahu si anak sulung. Dah terlepas. Sekarang masuk KAA. Baik. Ustaz, anak saya sekolah SJKC. Boleh SJKC. Ramai je pelajar saya SJKC. Alright. Jadi tuan-puan, sekarang ni kebanyakan. Kalau TKC lagu mana? TKC sama juga. Kerajaan juga. SBP lah tu TKC tu. Alright. Tuan-puan, sekarang ni
kebanyakan ibu ayah di dalam Malaysia ini, sedar ataupun tak sedar, anda hanya kenal dengan sekolah-sekolah famous sahaja. Bila nak mohon untuk anak, tuan-puan mesti nak mohon untuk MRSM, SMKA dan SBP. Ulang-ulang sekolah tu. Ulang-ulang sekolah tu. Betul tak, tuan-puan? Yalah, kenal hak tu je. Kenal MRSM, SMKA, SBP. Kawan apa jiran sebelah rumah, anak dia masuk MRSM. Anak saya pun kena masuk MRSM. Tuan-puan, tuan-puan teringin nak anak masuk MRSM tu tak salah, betul. Cuma kita kena ambil tahu bahawa persaingan sangat tinggi. Orang yang mohon ke MRSM, SMKA, SBP, sekolah kerajaan ni, permintaan terlalu tinggi sangat. Sampai kerajaan tak dapat nak support permintaan yang terlalu tinggi. Kenapa saya kata macam tu? Tuan-puan tulis kat tuan-puan tulis kat buku nota tuan-puan. Tahun lepas saya bagi angka yang senang. Tuan-puan, tahun 2025 permohonan menjangkaui 300,000 lebih permohonan. Yang mohon tuan-puan 300,000 yang mohon. Tempat kosong ada berapa tuan-puan? Tempat kosong hanya ada 30,000. Saya harap tuan-puan nampak Yang mohon 300,000, tempat kosong 30,000. Boleh jadi tak anak perempuan tak dapat? Boleh jadi tak tuan-puan? Saya cakap ni sebab saya nak bagi, sebab saya tahu ramai orang yang baru-baru ni. Saya nak bagi orang-orang ni, tuan-puan lah, ibu ayah. Tuan-puan, nak bagi tuan-puan nampak. Oh, susah rupanya. Tak logik. Kenapa tak logik? Apa yang tak logiknya? Saya bukan saya tengah menceritakan tentang cerita fiksyen. Ya. Kenapa saya bagi tahu benda ni? Saya nak bagi tahu dekat tuan-puan tentang backup plan. Tuan-puan, ibu ayah kena ada plan B. Kena ada backup plan. Apa itu backup plan? Kan semua tuan-puan, semua ibu ayah pernah terfikir, kalaulah anak aku tak dapat ni, duduk sesaja ni. Macam mana lah kalau anak aku tak dapat lah. MRSM tak dapat, SMKA tak dapat, SBP tak dapat. Nak buat macam mana? Betul lah tu Ustaz, anak yang cemerlang dapat tokoh kat sekolah UPKK 9A tak dapat langsung dekat mana-mana. Kan? Backup plan macam mana Ustaz? Risau pula dengar kalau tak ada planning. Tak apa, saya akan cerita satu persatu. Tuan-puan, tahun lepas kalau tuan-puan tengok ni sejak zaman TikTok ni kan. Kalau tuan-puan tengok konten-konten kat TikTok tahun lepas yang dapat keputusan, berapa ramai pelajar-pelajar yang anak dia cemerlang akademik. Anak dia UPKK 9A, anak dia tokoh murid, anak dia macam tu, anak dia bagus macam ni, macam ni, bagus itu, bagus ini. Tak dapat mana-mana tuan-puan. MRSM pun tak dapat, SMKA pun tak dapat, SPP pun tak dapat. Kenapa tuan-puan berlaku benda tu tuan-puan? Dapat interview Ulul Albab, PKSK dah lepas merit tapi sangkut dekat interview Ulul Albab. Okay. Alright. Tuan-puan tulis dalam buku nota anda backup plan. Apa backup plan yang tuan-puan boleh buat? Ini dia. Tahfiz KBT. Tahfiz swasta tu tolak tepi sat. Jangan tengok lagi. Tahfiz swasta tolak tepi sat. Jangan tengok lagi. Tengok dekat tahfiz KBT dulu. Saya tahu tahfiz swasta ni ramai orang takut sikit. Takut tayuran. Tak apa. Tahfiz swasta tu tutup mata sebelah supaya tak nampak. Tahfiz KBT saja. Okay.
Alright. Apa itu tahfiz KBT? Alright. SMA nilai yang baru ni dapat nombor 1 SPM di Malaysia menggunakan silibus KBT. SMKA Putrajaya nombor 2 SPM kan menggunakan silibus apa? Silibus KBT. Nombor 3 SPM SMKA Krian menggunakan silibus apa? Silibus KBT. Apa KBT tu? Silibus yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu silibus kurikulum bersepadu tahfiz KBT. Segala subjek, segala pembelajaran, segala modul-modul semua dah disusun oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekolah-sekolah ni ambil, laksanakan. Jadi nak cari sekolah-sekolah yang elok untuk anak perempuan, carilah sekolah yang menggunakan silibus KBT. Faham ke tidak? Okey. Contoh sekolah KBT. Sekolah yang menggunakan silibus KBT. Sekolah dekat mana tuan-puan? Ada sekolah bawah kerajaan negeri. Yang baru ni SMA nilai tu. Sekolah kerajaan negeri lah tuan-puan. Nombor 1 SPM tuan-puan. Mana lagi? Sekolah bawah yayasan negeri. Contoh sekolah bawah yayasan negeri. Siapa tahu? Siapa tahu contoh sekolah bawah yayasan negeri? Yang famous-famous. Saya sebut tuan-puan mesti tahu punya lah. Imtiaz. Mahat Tahfiz Negeri Pahang. Sekolah bawah yayasan negeri. Yang ketiga, sekolah bawah Jabatan Agama Islam. Banyak tuan-puan sekolah bawah Jabatan Agama Islam. Mana lagi? Sekolah bawah Pusat Zakat. Mana lagi? SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Faham tak tuan-puan? Apa yang saya nak beritahu dekat tuan-puan ni, inilah yang saya kata sebagai ilmu backup plan. Semawi, Semester, MITS, MITS. Famous tu. Ustaz, ada senarai tak sekolah-sekolah di atas? Ada dalam buku ada. Siapa yang selalu follow saya kat TikTok dia tahu. Saya ada buku. Buku tu senarai semua sekolah yang saya kata tu semua ada. Sebab benda ni tuan-puan cari kalau tuan-puan cari kat Google susah sikit nak cari. Kalau cari pun saya, betul ke sekolah ni ya? Betul ke sekolah ni ya? Sebab dia pening. Buku tu tak jual, tak jual. Jual je. Saya cari. Kalau tuan-puan nak saya letak link dekat dalam ni. Dalam komen. Sana. Ni, buku ni tuan-puan. Contoh. Nampak tak? Saya buka kamera yang lebih besar sikit. Tu. Orang-orang yang di zoom supaya dia nampak. Nampak ni? KBT. Orang Kedah. Mahat Tahfiz Sain Darul Aman. MTSD. Ni, semester. Siapa tak kenal sekolah semester? Ni, Perak. Ni. Dekat TikTok saya lupa nak buka. Saya orang TikTok tanya, macam mana Ustaz saya nak beli juga buku tu? Okey. Dekat TikTok saya melihat saya dah buka dah. Nampak? Semua ni sekolah pakai peperiksaan apa? Dia ada yang peperiksaan sendiri. Dia ada kena menggunakan PBD. Ikut atas permintaan lah. Tuan-puan, kenapa saya tunjuk benda ni? Tuan-puan, seorang pelajar tak semestinya kena mohon satu sekolah sahaja. Seorang pelajar tak semestinya kena mohon dua jenis sekolah sahaja. Pelajar-pelajar saya, parent-parent ataupun ibu ayah yang bersama dengan saya, mereka akan apply banyak sekolah. Bila buka sahaja permohonan, mereka akan isi banyak borang. Contoh, seorang pelajar isi sampai 7 borang. Contoh. Tuan-puan tengok ni. Contoh negeri. Contoh orang Perak.
Nampak ada orang Perak, banyak sekolah ada orang Perak. Apa nama TikTok Ustaz, saya nak beli buku. Siti Zubaidah ni, saya dah bagi dah tu. 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 Siti Zubaidah tekan tu kalau nak ambil ni. Saya tak sekali dengan buku PKSK tu. Orang Perak, cuba tengok ni. Seorang pelajar, tuan-puan bayangkan, seorang pelajar isi semua borang ni. Semua borang sekolah ni. Sekolah bawah kerajaan negeri, sekolah ni, sekolah ni, sekolah ni, sekolah ni. Ni buku ni, buku ni. Sekolah buku panduan temuduga tentang temuduga sekolah Ulul Albab semua dalam ni. Cuma kat belakang ni ada senarai sekolah-sekolah yang tuan-puan boleh mohon selain daripada Ulul Albab. Under kerajaan. Faham dah? Satu lagi buku ni yang tuan-puan tekan tu nanti sekali dengan ni. Buku soalan hafazan yang pernah masuk daripada tahun 2016 sampai 2025. Sekali saya tunjuklah. Saya tak mau nak panjang-panjang sangat. Boleh ya? Alright. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan tengok ni, sambil-sambil tuan-puan nak membeli tu, tuan-puan tengok di atas kepala saya ni tuan-puan. Jangan duk kalut nak membeli saja. Fokuskan kepada pelajaran pada hari ini. Alright, tuan-puan tengok ni dekat TikTok tuan-puan nampak dah ni. Bila saya buka beg ni saya kena pegang. Saya minta maaf dah. Kalau boleh saya tak larat nak pegang, tapi tak kena pegang. Alright. Jadi tuan-puan, inilah senarai-senarai tuan-puan yang boleh mohon. Sebab apa? Bila tuan-puan banyak mohon sekolah, barulah peluang untuk anak-anak tu makin terbuka. Faham ke tidak faham? Kalau tuan-puan mohon 10 borang, maksudnya anak tuan-puan kena hadir 10 temuduga. Kemungkinan. SABK tu apa tadi Ustaz? Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Okay. Bila tuan-puan mohon sekolah-sekolah ni, maksudnya ibu ayah kena korbankan sikit dari segi temuduga. Maksudnya bila anak, contoh tuan-puan isi 10 borang, 10 temuduga kena hadir. Tuan-puan sanggup tak? Jawab dulu dekat ruangan komen, tuan-puan sanggup tak nak hantar 10 kali temuduga? Tuan-puan kena korbankan masa, tuan-puan kena korbankan wang ringgit, tuan-puan kena korbankan apa lagi? Bukan senang tuan-puan nak hantar anak sampai 10 kali temuduga. Sanggup tak? Ada orang tak sanggup, ada orang sanggup. Sekali je susah payah untuk masa depan anak-anak. Sanggup ada orang yang tak sanggup, ada orang yang sanggup. Sanggup demi anak tercinta, alhamdulillah. Siapa tak sayang anak kan? Buatlah temuduga online. Tak sama tuan-puan. Tuan-puan, nak datang temuduga tu, depa nak masuk sekolah tau. Bukannya temuduga benda-benda yang biasa-biasa. Kena buat temuduga ni juga. Kecuali tak tahulah kalau tiba-tiba COVID kembali, tak boleh nak kata apalah. Kadang-kadang clash tarikh temuduga tu dengan sekolah yang kita mohon. Yes, betul. Ila, benda ni memang selalu berlaku. Tiap-tiap tahun berlaku. Jadi solusi dia macam mana? Tuan-puan kena bukan mohon. Kena kontak sekolah-sekolah yang berkenaan, bagi tahu berkenaan dengan clashnya tarikh temuduga, insya-Allah boleh ditukar. Kalau tuan-puan telefon, saya ni tak boleh hadir temuduga ni, anak saya ada kenduri. Memang mereka tak layan lah tuan-puan. Tapi kalau saya nak tukar tarikh temuduga sebab ada clash dengan tarikh temuduga sekolah lain, boleh ke? Tunjukkan bukti sekali kan. InsyaAllah boleh dipertimbangkan. Okay. Alhamdulillah saya seronok hantar anak Tafiz. Sekarang dia di SMKA Rembau. Sekarang tingkatan 3. Hari ini dia khatam. Result pun terbaik. Alhamdulillah. Macam mana kita nak tahu permohonan buka bagi sekolah-sekolah kerajaan Tafiz KBT? Cikgu sekolah akan war-warkan ke tak? Tuan-puan, cikgu sekolah takkan bagi tahu. Saya terus terang. Kalau ada pun tak ramai yang akan bagi tahu. Dan kalau bagi tahu pun mungkin dia akan bagi tahu 1-2 sekolah sahaja. Sebab itulah tuan-puan ada dalam grup kan? Janganlah keluar pada grup. Nanti dalam grup tu, kadang-kadang tim saya akan share. Kadang-kadang parent-parent yang lain yang share. Assalamualaikum. Permohonan sekolah ni dah buka lah. Siapa nak mohon? Ni cara nak mohon.
Itu functionnya tuan-puan. Ustaz, KBD pun okey juga kan? Kalau tak dapat KBT, okey. KBT tu kurikulum bersepadu tahfiz. KBD kurikulum bersepadu dini. KBD pun okey, cuma KBD tak ada lah hafazan Al-Quran. Tu je. Subjek tetap subjek-subjek dini. Okey? Ah, tuan-puan, satu lagi. Kalau tuan-puan tengok dekat dalam apa link yang saya bagi tu, kan? Apa ada sekali dengan buku PKSK. Yang tu memang wajib tuan-puan ah. Kalau nak masuk sekolah ulul albab, PKSK wajib. Tak lulus PKSK, selamat tinggal. Memang takkan dapat mana-mana sekolah. Sebab temuduga yang pertama adalah PKSK. Exam yang pertama anak perempuan kena buat adalah PKSK. Ha. Exam yang wajib nombor 1 kena buat adalah PKSK. Tak lepas PKSK, jangan risau. Temuduga ulul albab pun takkan panggil. Faham ke tidak? Boleh ya? Kalau tuan-puan, macam tadi saya beritahu ah. Alright, kita sambung. Satu lagi tuan-puan, option yang tuan-puan boleh mohon adalah tahfiz swasta. Tapi tuan-puan, tahfiz swasta ni apa dia tuan-puan? Dia satu je orang takut. Yuran. Yuran je orang takut. Yang lain tu okey je. Okey? Kalau tuan-puan berkemampuan, hantarlah masuk tahfiz swasta. Tak ada masalah. InsyaAllah. Alright. Sekarang tuan-puan, saya nak sentuh berkenaan temuduga. Saya nak sentuh berkenaan dengan temuduga ulul albab. Boleh ataupun tidak, sekarang dah 9.30, lagi saya 9 nak dekat 9.40 dah. Bolehkah saya nak share berkenaan dengan temuduga ulul albab yang ramai orang tak tahu betapa susahnya temuduga ulul albab. Tahfiz KBT perlu PKSK? Tak perlu. PKSK hanya perlu untuk MRSM, SMKA dan SBP sahaja. Boleh? Boleh Saya nak cerita tentang temuduga ni. Temuduga ni tuan-tuan, temuduga ulul albab. Alright. Tuan-puan kena tahu Tuan-puan tengok. Tolong tulis dalam buku nota anda. Dalam temuduga ulul albab ada 4 perkara penting yang ibu ayah kena tahu, anak-anak pun kena tahu. Apa itu 4 perkara ni? Yang pertama, ujian tahriri. Dalam temuduga ada ujian tahriri. Dalam temuduga ada ujian hafazan. Dalam temuduga ada ujian tilawah. Dalam temuduga ada ujian komunikasi. 4 perkara ni kalau anak perempuan boleh skor, boleh kuasai, insya-Allah temuduga ulul albab dia lepas, dia berjaya. InsyaAllah. Kita tengok satu persatu. Yang pertama adalah ujian tahriri. Siapa tahu ujian tahriri itu apa? Cuba komen. Siapa tahu ujian tahriri itu apa? Dalam temuduga ulul albab apa itu ujian tahriri? Cuba komen. Siapa tahu? Tulis ayat Al-Quran. Tulisan Al-Quran. Samalah. Betul? Menulis Al-Quran. Salin semula ayat Al-Quran. Tulis ayat Quran. Rasa-rasa susah tuan-tuan tulis ayat Quran ni. Cuba komen sikit. Senang ke susah tulis balik ayat Quran ni? Tulis ayat Al-Quran. Susah. Susah. Ada masa? Ada masa 5 minit saja. 5 minit. Senang. Kalau selalu praktis. Senang ke susah tuan-tuan? Senang ke susah? Mari saya tunjuk kepada anda. Senang ataupun susah? Tuan-tuan nampak tak? Pengujian tahriri ni contoh buku-buku. Contoh dalam buku kami buat ni kan. Pengujian tahriri. Akan ada berapa baris ayat Quran? 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris. 5 baris ayat Al-Quran kena salin. Faham tak salin? Bukan hafal. Salin. Salin sahaja. Salin. Kopi. Salin. Salin letak kat bawah ni. Jadi susah ke senang teman? Salin. Salin balik sahaja. Susah ke senang?
5 minit. Senang kan? Ha, senang je. Tuan-puan, tuan-puan tak rasa ke ini adalah orang kata sebenarnya bila tuan-puan nampak benda ni, tuan-puan ada kelebihan daripada anak-anak yang lain. Anak tuan-puan ada kelebihan daripada anak-anak orang lain. Kemungkinan anak orang lain tak tahu tentang tentang benda ni. Tuan-puan masuk program ni, alhamdulillah. Orang kata rezeki dapat tahu awal. Oh, ada ujian tahriri punya. Oh, ujian tahriri ni ada ayat-ayat Quran kena salin balik. Betul tak tuan-puan? Kalau tuan-puan tahu awal, tuan-puan boleh buat latihan dengan anak-anak kan lepas ni kan? Bila tuan-puan buat latihan dengan anak-anak, berkemungkinan anak tuan-puan boleh kuasai tak nanti temuduga. Tuan-puan cuba pandang pada sudut positif. Bila tuan-puan tahu apa benda yang saya duk cerita malam-malam ni tentang temuduga. Kenapa saya boleh cerita tentang temuduga? Saya ada seorang guru yang bersama dengan saya merupakan penemuduga. Saya dah menguruskan benda ni dah belasan tahun. Alhamdulillah. Ha, tuan-puan, bila tuan-puan tahu tentang benda-benda ni tuan-puan, kalau tuan-puan tak grab betul-betul maksudnya lepas habis program, kalau tuan-puan tak buat latihan dengan anak-anak, tuan-puan rugi. Kalau tuan-puan tak bertindak, tuan-puan rugi. Sebab apa? Tuan-puan tahu orang lain tak tahu Dia memanglah senang. Salin balik saja. Tapi tulisan kenalah kemas. Jangan tulisan macam cacing kerawit. Memang nak baca pun tak faham macam mana nak bagi markah. Faham tak? Baris kena letak. Buatlah latihan, insya-Allah. Ada jalannya. Kalau tuan-puan tahu hari ni, lagi sebulan nak temu duga baru tuan-puan nak suruh anak-anak buat latihan. Baik tuan-puan tak payah join program hari ni. Faham tak? Dah dapat tahu pada hari ni, grab betul-betul. Buat latihan. Ayat Al-Quran tu sama ke Ustaz macam dalam buku? Ayat Al-Quran tu sama ke Ustaz macam dalam buku? Tuan-puan, ayat Al-Quran dia bagi ayat Al-Quran random lah mana-mana pun. Tak semestinya ayat Al-Quran yang sama dalam setiap temu duga. Tak, tak. Tak semestinya ayat Al-Quran yang sama. Yang ni lah kod yang anak-anak praktis dalam subjek qad dan kafar kat kafar. Betul. Tapi nanti dalam temu duga tak perlu tulis qad lah. Tulis bagi kemas sahaja. Okey? Tulis bagi kemas sahaja. Boleh? Okey. Itu untuk tahriri. Baik. Next. Mana dia ni? Okey, next. Kita pergi kepada hafazan. Ah, saya minat bab hafazan ni. Saya cukup suka bab hafazan. Tuan-puan, tuan-puan tadi tuan-puan beli buku ni kan? Siapa beli buku ni tuan-puan? Saya tunjuk untuk terang dekat tuan-puan. Betapa kalau tuan-puan kalau tak buat latihan awal, tuan-puan memang saya tak tahulah nak buat macam mana lagi tuan-puan. Sebab benda ni memang dah terbukti dah. Kalau tuan-puan tak buat, tuan-puan rugi. Alright. Untuk hafazan, siapa yang nak mohon MRSM tolong komen Ustaz. Siapa yang betul-betul target MRSM Ulul Albab tolong komen nombor 1. MRSM Ulul Albab saja. Yang betul-betul target MRSM Ulul Albab tolong komen nombor 1. Nombor 1. Okey. Ramai MRSM Ulul Albab. Tolong tengok. MRSM Ulul Albab. Nampak tak? Nampak tak depan dalam buku ni teman? Nampak tak? Ayat Al-Quran dalam temuruga MRSM Ulul Albab, anak tuan-puan akan dapat satu kertas macam ni. Satu kertas macam ni. Okey, satu je tahu, sehelai kertas. Anak tuan-puan akan dapat beberapa baris ayat Al-Quran. Ada berapa? Ada berapa baris? Cuba kira satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris. 8 baris. 8 baris tuan-tuan.
Kena hafal dalam masa berapa minit, tuan-puan? Dia akan bagi masa untuk anak tuan-puan menghafal semua 8 baris ini 25 minit. Saya ulang, 8 baris kena hafal dalam masa yang diberi 25 minit. Ni dalam buku ni ya. Kami kumpulkan daripada tahun 2016 sampai 2025. Semua lah ada ni. MRSM Al-Albat semua ada dalam ni. 25 minit berserta hukum tajwid yang betul ke Ustaz? Yes. Kalau baca Al-Quran, hukum tajwid pun salah, memang bye-bye lah. Soalan saya boleh buat tak, tuan-tuan? Anak tuan-tuan boleh buat tak? Cuba komen, Ustaz. Anak tuan-tuan boleh buat ke tidak? 8 baris ayat dalam masa 25 minit. Boleh buat tak? Boleh. Dia yakin. Okey, Alhamdulillah. Boleh tak? Kena banyak latih tubi hafazan dengan betul ni. Betul. Boleh. Tajwid tak mantap. Betulkan sekarang. Maafkan saya. Buku tahriri and hafazan tu nak beli mana? Buku tahriri tak ada. Buku tahriri tu lain tu. Kalau buku hafazan tu, buku combo ulal bab. Okay? Alright. Sekarang tuan-puan, saya tunjuk MRSM. Siapa yang target pula untuk SMKA Ulul Albab, cuba komen nombor 2. Yang SMKA dan SBP. SMKA dan SBP Ulul Albab. Tadi saya tunjuk MRSM kan? Sekarang ni siapa target SMKA ataupun SBP Ulul Albab? Okay. Jangan terkejut lah. Jangan terkejut lah. Saya tulis terang. Jangan terkejut. Untuk SMKA dan SBP Ulul Albab, okay, anak perempuan nanti, hari temuduga, dia akan bagi 1 muka surat. Saya buat tu terang, jangan terkejut. 1 muka surat. Kena hafal dalam masa berapa lama, tuan-puan? 30 minit. 1 muka surat itu level lain, Ustaz, bukan level anak-anak kami. Siapa kata? Siapa kata bukan level anak Puan Siti? Puan Siti yang rasa anak Puan Siti tak boleh. Anak Puan Siti boleh hafal sebenarnya 1 muka surat. 1 muka surat 30 minit. Macam mana, teman? Ayat Al-Quran random. Surah kecil ke surah besar? Random, teman. Dia nak bagi Al-Baqarah ke, dia nak bagi An-Nisa ke, dia nak bagi surah apa pun, ikut dia. Macam mana, teman? Tuan-puan, ibu ayah, dengarlah. Kita jangan letakkan pemikiran kita duk rasa macam anak kita tak boleh. Tuan-puan, kita tak sama dengan anak-anak kita. Kita, tuan-puan, orang dewasa dah banyak dosa. Nak hafal 1 muka surat kadang-kadang makan masa 3 hari. Anak-anak kita kecil-kecil lagi, tuan-puan, tak ada dosa. Kalau tak balik lagi tu, tak ada dosa. Bersih lagi, tuan-puan. Kita yang duk rasa anak kita tak boleh. Sebab kita tak jumpa, anak kita tak jumpa cara yang betul saja sebenarnya. Kalau dia jumpa cara yang betul, insya-Allah boleh. Kita kadang-kadang kita selalu kata, tak boleh lah, Ustaz, saya rasa anak saya tak boleh ni, saya rasa. Tuan-puan duk ni, duk kat mulut, duk berzikir, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Memanglah jadi tak boleh. Tama-tama mak-mak ni, cuba kawal sikit mulut tu. Tengok-tengok soalan kan. Ya, anak saya tak boleh ni, macam ni. Tu mak kata, mak, ibu-ibu, tolonglah jaga sikit, ibu-ibu. Cuba kata, uish, susah ni soalan dia. Tapi insya-Allah ni, kalau usaha anak saya boleh ni. Kan elok sikit keluar pada mulut tu. Ni, ayat-ayat Al-Quran yang masuk tuan-puan. Ni.
Yang ni tuan-puan tengok ni banyak tuan-puan ayat-ayat Quran yang pernah masuk. Nampak tak senarai? Nampak tak? Orang-orang kat TikTok, nampak tak? Banyak. InsyaAllah boleh. Tuan-puan takut apa lah? Ya, ada. Buku yang saya tunjuk tu ada dalam beg kuning. Ya, ada. Boleh ya? Alright. Settle bab hafazan. Saya tak mau banyak-banyak sangat. Sagi makan masa. Next. Settle bab hafazan ni saya tunjuk tadi. Yang seterusnya, ujian tilawah. Habis sahaja menghafal, anak tumpuan akan diberikan ayat Al-Quran yang lain untuk bacaan ataupun ujian tilawah, ujian membaca. Dalam ujian baca ni dia suruh baca je. Kadang-kadang dia suruh baca tu, kalau ada Al-Quran ataupun ayat Quran dekat atas meja depan dia tu, dia suruh buka. Dia suruh baca. Selalunya dia suruh baca dalam 5 baris, 6 baris macam tu saja. Faham tak? Dia baca tu, dia suruh baca betul habis. Macam tu je. Dia nak cek dari segi bacaan, anak tumpang boleh baca lancar ke tidak, tajwid betul ke tidak, fasahah betul ke tidak. Okey, makrah sebutan tu betul ke tidak, tuan-tuan. Tapi saya beritahu terang, markah bacaan ataupun markah tilawah adalah lebih tinggi daripada markah hafazan. Saya ulang, markah tilawah lebih tinggi daripada markah hafazan. Sebab apa, tuan-puan? Sebab kalau hafazan, anak tuan-puan boleh menghafal semua sekalipun, satu muka surat. Tapi kalau dia baca mengarut, tajwid banyak salah, sebutan banyak salah, gagap, tak boleh juga tuan-puan. Banyak markah kena potong. Sebab tu saya kata dalam hafazan pun ada markah bacaan sebenarnya. Ada markah tilawah sebenarnya. Sebab dalam hafazan tu, kalau hukum mat panjang pendek pun tak kenal, haru. Boleh ya? Clear. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi tuan-tuan, dia tak berat sangat pun komunikasi ni. Cuma saya nak highlightkan benda-benda ni saja. Sebenarnya komunikasi ni dia nak tengok minat. Dia nak tengok minat anak tuan-puan. Adakah anak tuan-puan betul-betul berminat nak masuk sekolah ulul albab ataupun tidak? Contoh dia tanya, adik betul-betul minat ke nak masuk sekolah ulul albab ni? Dia pun jawab, minat Ustaz. Okey. Adik betul-betul nak masuk ke sekolah ulul albab ni? Ya betul, saya nak betul-betul nak masuk. Betul-betul minat. Kan. Hafal Quran sebab ayah suruh ke mak suruh? Tak ada siapa suruh Ustaz. Memang saya sendiri betul-betul nak hafal Quran. Nampak tak? Ni temu duga siapa suruh datang ni? Mak suruh lah. Kaya suruh. Tak Ustaz, bukan tak ada siapa-siapa suruh. Memang saya sendiri yang nak mohon ke sekolah ulul albab. Faham ke tidak tuan-tuan? Tapi saya ada skrip saya duk bagi dekat pelajar-pelajar saya bila dalam bilik temuruga mereka takkan jawab macam tu, mereka akan jawab dari segi macam ni. Kalau dapat soalan minat ke tidak, saya betul-betul minat Ustaz nak masuk sekolah ulul albab sebab impian saya nak menghafal Al-Quran 30 juzuk dan cita-cita saya nak menjadi doktor pakar bedah otak yang menghafal Al-Quran 30 juzuk dan saya nak bermula di MRSM Gemencih. Contoh. Okey teman. Okey tak? Setakat sekarang faham tak? Setakat sekarang sampai 9.54. Bagaimana tuan-puan? Okey ke tidak? Faham ke tidak? Cuba komen. Setakat mana tuan-puan dapat? Faham ke tidak? Faham. Banyak perkara dapat. Alhamdulillah. Banyak ilmu baru. Alhamdulillah.
Sebab saya tak boleh bagi banyak benda sekaligus kat tuan-puan. Sehari tuan-puan tak dapat pun semua benda. Baik, saya bagi sikit-sikit dulu. Tuan-puan yang saya bagi ni nampak macam banyak kan? Tapi nak tak banyak lagi, tuan. Banyak lagi saya nak bagi. Saya tak sebut lagi tentang PKSK. Saya tak sebut lagi tentang PBD. Saya tak sebut lagi tentang PAGSK. Saya tak sentuh lagi bab status sosioekonomi. Ah. Banyak lagi tuan-puan saya nak sentuh. Tapi tuan-puan, setakat sekarang saya harap tuan-puan faham dan nampak dah macam mana nak hala 7 anak nanti darjah 6, temuduganya macam mana, permohonannya macam mana. Saya harap tuan-puan dah nampak dah. Sebab malam ni perkara yang paling besar yang tuan-puan kena faham betul-betul dan pahat dalam kepala otak anda adalah berkenaan dengan ilmu backup plan. Tulis ramai-ramai, ilmu backup plan. Ilmu tu paling mahal sekali. Sebab benda ni tak ramai orang tahu. Tak ramai orang yang apply benda ni. Ha. Okay? Alright. Jadi tuan-tuan, Alhamdulillah semoga pahala mengalir. Alhamdulillah insyaAllah. Dah fikir macam-macam. Tuan-puan, setakat sekarang tuan-puan, dah dekat ke 10 ni tuan-puan. Setakat sekarang saya bagi tahu dekat tuan-puan segala benda tuan-puan. Saya harap satu benda je. Sebenarnya saya buat program ni untuk mengharapkan ibu bapa tahu tentang nak buat apa. Sebab ramai tahu sebenarnya ibu ayah yang tak tahu nak buat macam mana. Betul tak tuan-puan? Tuan-puan cuba komen sikit kat ruangan komen. Betul ke tak apa anak tuan-puan sekarang ni dia pergi sekolah macam biasa, dia balik sekolah macam biasa. Dia tak tahu pun nak kena buat persediaan. Dia tak tahu pun nak kena buat apa untuk pastikan nanti dia berjaya temuduga. Betul tak tuan-puan? Betul tak tuan-puan? Ibu ayah tak tahu pun nak suruh anak buat apa. Boleh is adwa. Nanti tanya tim saya. Betul tak orang-orang TikTok? Orang-orang TikTok ni mungkin dia tak tahu saya tengah live dua tempat ni. Saya nampak macam tak cakap dengan tuan-puan kan? Sebab saya cakap dengan orang lain sama. Saya ada dua tempat yang saya tengah on air. Balik sekolah main telefon sahaja, kan? Balik sekolah tengok TV, tengok telefon. Balik sekolah tengok TV, tengok telefon, lena makan. Esok pergi sekolah. Kerja sekolah pun tak buat. Ustaz ada buat bantuan kepada anak-anak belajar tak? Sebab Ustaz kata perlukan cara untuk anak belajar. Ada program saya ada, saya cerita. Ada program yang okey-okey. Kalau tuan nak join silakan. Kelas online ada, kelas fizikal ada. Saya beritahu satu benda yang sangat best. Tiap-tiap tahun kita buat dan alhamdulillah kita dah buka dah. Pendaftaran. Siapa nak daftar awal dia ada kelebihan lah. Okey? Baik. Balik sekolah sukan. Sampai pukul 6.30 petang. Musim sukan sekarang ni. Malam lepas isyak terus tidur. Baik. Ada tak sekolah sukan ulal albab? Ada. Sekolah ulal albab sama je macam sekolah lain tuan-puan. Sama. Sekolah ulul albab, dia tak ada pun kata tiba-tiba sekolah tu pelik. Tak ada. Sekolah ulul albab sama sahaja macam sekolah orang lain. Sama je macam MRSM yang lain, sama je macam SMKA yang lain, sama je macam SBP yang lain. Cuma dia ada hafazan Al-Quran 30 juzuk tambahan tu. Itu kelebihan dia. Okey. Baik, kelas malam ke siang? Okey, Ustaz, macam ni. Baik, tuan-puan, kalau siapa-siapa yang pernah follow Smart IQ Quranik sebelum ni, tuan-puan mesti tahu kita pernah buat seminar ulul albab secara fizikal. Okey. Kita pernah buat seminar ulul albab secara fizikal. Tuan-puan tengok ni, tuan-puan. InsyaAllah tahun ini seminar fizikal ulul albab yang kita namakan sebagai seminar skor temuduga ulul albab kita jalankan sekali lagi. Yang orang kata tuan-puan, tak lama dah nak temuduga, permohonan akan buka bulan 8 tuan-puan. Tuan-puan sedar tak tuan-puan? Siapa tak tahu lagi permohonan buka bulan 8? Cuba komen Ustaz. Tuan-puan tahu tak permohonan buka bulan 8?
Siapa yang belum tahu, permohonan insya-Allah akan dibuka pada bulan 8. Tuan-puan ingat lambat lagi ke? Tak lama dah tuan-puan. Tak tahu, tak apa. Alright. Sekarang tuan-puan, tolong saya nak ambil masa tuan-puan 2 minit sahaja. Tuan-puan tengok dulu video ni. 2 minit tuan-puan, 2 minit. Orang TikTok saya minta maaf lah. Tuan-puan tak ada tengok video, tuan-puan tengoklah muka saya ni yang handsome ni. Okay. Dekat TikTok saya tak boleh tunjuk, saya minta maaf. Okay, tiga. Oh! Yang ketiga. Best. Seronok. Nak lagi. Bagus. Yang baik teknik hafazan. Yang terbaik. Best. Tak takut dah nak pergi temu dega. Tak sabar nak masuk sekolah ulul. Ini bukan saya yang cakap, tetapi mereka telah berjaya menuai hasil mereka. Ini sangat bagus. Okay, nampak semua anak-anak pun sangat bersemangat lah. Dan anak saya sendiri Alhamdulillah berberansangkan lah. Tadi dah jumpa dengan Ustazah, memang dia dapat capai lah target dari segi hafazan. Memang membantu dari segi macam mana dia nak kuasai lah. Macam mana menghafal dalam tempoh contohnya 25 minit tu dah dapatkan 8 baris. So dan juga anak mungkin lebih yakin untuk lepas ni nak bersedia untuk menghadapi interview dari segi interview ulul albab tu sendiri. Ibu ayah, nak tak anak anda menjadi seperti mereka? Saya tengok program hari ni membantu lah. Banyak membantu sebab saya boleh nampak lah apa kelemahan dia, apa yang boleh saya perbaiki lagi lah. Untuk dia menghadapi temu juga yang sebenarnya nanti kan. Inilah hasilnya. Saya berpandangan program macam ni sangat bagus lah untuk anak-anak yang ada minat untuk menghafal Quran, dan kita sebagai parents kita dorong dia untuk capai lah apa dia inginkan macam masa sekolah ulul albab. Macam mana tuan-tuan? Okey tak? Rasa teringin tak nak join? Saya bukan saja-saja tunjuk. Sebab tahu benda tu memang seronok tiap-tiap tahun. Seronok. Alright. Okay. Sebelum tuan-puan nak join, tuan-puan dengar dahulu. Program kita ni, kan, sebab tengok video tadi. Sebab kenapa tu? Sebab kenapa tengok video tu? Bila dekat mana? Okay, tak apa. Saya cerita. Okay? Baik. Awak kalih belakang. Aish. Kenapa kalih belakang? Baik. Nak juga anak boleh hafal macam anak-anak orang lain, insyaAllah. Baik. Tuan-puan, program seminar skor temu dega ulul albab ini sebenarnya orang kata modul-modulnya siapa yang buat, tuan-puan? Segala program ni siapa yang susun? Siapa yang mengepalai semua benda ni? Yang semua yang dirancang, dikawal semua ni kan? Yang buat program ni, yang cipta program ni adalah ni, tuan-puan. Ustazah Syahrul Haninah binti Muhammad Saleh. Okey, sebab Ustazah ni merupakan panel temu dega ulul albab, pakar hafazan. Okey, tuan-puan, Ustazah ni, tuan-puan, diploma dia, degree dia, master dia, semua dalam apa nama bidang Al-Quran. Kita mungkin ada bidang engineer, bidang apa lagi, bidang macam-macam lah, tuan-puan. Tapi Ustazah ni daripada awal sampai ke master memang bidang Al-Quran. Pernah menyertai pertandingan peringkat kebangsaan, peringkat pertandingan hafazan dan sanad bacaan Al-Quran sehingga Rasulullah SAW. Maksudnya sanad ni, tuan-tuan,
Dia ada mengikut bacaan rawi-rawi tu daripada guru-guru sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-puan ikutlah ustazah ni. Kalau tuan-puan ada TikTok, follow lah TikTok Ustaz Syarul. Tuan-puan tak follow, rugi ya tuan-puan. Banyak Ustaz Syarul duk kongsi-kongsi pasal teknik hafazan lah apalah. Siapa yang follow dia untung. Cari follow ustazah dekat TikTok. Apa TikTok ustazah ni? Cari ni Syahrul Hanina ni. Tuan-puan jumpa lah. Okey? Cari ni nama Syahrul Hanina. Okey? Baik. Jadi tuan-puan, program kita buat kat mana? Okey, ni, tengok ni. Program kita akan buat di negeri Selangor, di negeri Perak, di negeri Terengganu dan di negeri Kedah. 4 negeri kita akan ada. Tapi 4 negeri 5 kali. Kita akan buat 5 lokasi. Tuan-puan nak screenshot, sila screenshot sekarang. Nak screenshot? Tuan-puan tak mau screenshot tak apa, lagi boleh tanya tim saya terus. Tuan-puan, program ni saya tulis terang tuan-puan. Program ni adalah program yang tiap-tiap tahun kita buat, sentiasa full house. Siapa lambat dia tertinggal. Siapa lambat dia tak dapat. Sebab program ni memang sentiasa penuh. Walaupun harga dia agak sedikit tinggi, tapi tetap orang nak join. Sebab kita buat program seminar skor temuduga ulul albab ni sebiji sejibi macam temuduga sebenar. Sebab dia ada simulasi. Maksudnya apa tuan-puan? Program ni, dia bukan seminar duduk, dengar, anak-anak tulis kat buku. Tak. Anak tuan-puan, kalau join seminar ni, dia akan ditemuduga 3 kali dalam 1 hari. 1 hari tu tuan-puan, anak tuan-puan akan ditemuduga sampai boleh. Faham tak tuan-puan? Simulasi temuduga 3 kali. Walaupun ramai dalam satu seminar tu tuan-puan, kita akan tampilkan guru-guru yang sangat ramai. Bukan seorang, bukan 2 orang. Puluhan guru yang akan hadir dalam satu program. Yang akan tengok, yang akan belai, yang akan tengok anak anda, anak tuan-puan kena ditemuduga 3 kali sehari tu. Adalah cara-cara dia kan. Nak ditemuduga macam mana, perasaan ditemuduga tu, semua kita akan buat macam temuduga sebenar. Okey, kalau tuan-puan tengok secara detail, yang pertama kita akan buat di Selangor 8 Ogos. Siapa nak join yang 8 Ogos, tuan-puan kena daftar awal lah. Sebab program ni memang akan cepat full. Saya terus terang daripada awal. Siapa lambat, walaupun sekarang ni baru bulan 4, percayalah tuan-puan, tak sampai berapa lama pun akan cepat penuh. Okey, 8 Ogos kita akan buat di Selangor. Di mana? Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Masjid Negeri Syalam. Masjid besar tu, masjid biru tu. Okey, 8 Ogos. Okey, seterusnya 15 Ogos kita buat di Ipoh, Perak. Seterusnya kita buat 5 September 15/9. Sekali lagi kita buat dekat Shah Alam di Masjid Negeri. Sebab apa? Tahun lepas permintaan yang sangat tinggi. Jadi tahun ni, sebelum ni kita buat sekali je kat tempat tu. Tahun ni kita buat 2 kali sebab permintaan yang terlalu tinggi. Okey. Seterusnya kita akan buat pada 19 September. Kita akan buat di Terengganu. First time tuan-puan. Taklah first time ni, second time lah. Kita pernah buat dulu di Terengganu. Lama dah sebelum COVID kot. Ni kita kembali balik. Kita buat di Pantai Timur, Terengganu. Di Masjid Haldari, Jerteh, Terengganu. Kenapa tak ada Johor? Kita buat berdasarkan permintaan. Johor tak ramai sangat orang nak masuk sekolah hafal Quran. Kenapa orang Johor? Awal dapat promo tak Ustaz? Mestilah. Siapa yang awal ni dapat lah. Okey. Dan 26 September yang terakhir kita akan buat di Alostar, Kedah. 2025. Salah. Typo. Adakah tadi 2025? Tak apa, abaikan dia. Pahang tak ada. Pahang kurang sikit permintaan. Kita buat Pahang, Kelantan, Terengganu bergabung. Boom. Berjumpa kat Terengganu lah. Kita jumpa kat Terengganu. Tak jauh mana pun. Pahang nak pergi Terengganu. Ustaz jauh. Okey.
Tuan-puan, kenapa kita pilih tarikh ni? Sebab Temuduga akan berlaku dalam bulan 10. Temuduga akan berlaku dalam bulan 10. Sebab tu kita habiskan dalam bulan 9. Faham tak? Okey. Jadi tuan-puan, kita ada 2 package. Siapa nak join? Okey, siapa nak join? Ada 2 package. Package basic dengan package premium. Ingat package basic dengan package premium. Tuan-puan nak tanya team saya saat lagi, tuan-puan bagi tahu. Nak package basic ke nak package premium? Basic ni dapat apa? Dapat program tadilah tuan-puan. Program. Berbaloi lagi package premium. InsyaAllah berbaloi lagi package premium. Okey, tuan-puan tengok Kalau package premium dapat apa tuan-puan? Semestinya lah dapat program tadi tu. 1 hari full lah. Daripada pagi sampai ke maghrib kita buat selalunya sampai maghrib lah. Kan? Makan disediakan, semua disediakan. Jangan risau. Mai bawa diri, mai bawa alat tulis. Mai kosongkan minda tu. Betul-betul serap apa yang Ustazah nak ajak pada hari tu. Okey. Yang tu dapat confirm nombor 1. Basic dapat, premium dapat. Okey, yang kedua, apa lagi premium akan dapat? Premium akan dapat kelas-kelas yang lain selama 2 bulan. Selama 2 bulan akan dapat kelas daripada start bulan 5. Okey, tuan-puan, sebelum anak tuan-puan, kalau siapa ambil package premium, okey, anak tuan-puan akan belajar dahulu daripada bulan 5, bulan 6, lepas tu baru hadir ke seminar. Lagi dia akan dapat, lagi dia akan kuasai. Kelebihan lah sikit untuk orang premium. Tapi kalau basic pun okey je, tak ada masalah. Cuma premium ni dia belajar awal. Tapi belajar online lah semua yang tadi, semua kelas tu online selama 2 bulan. Siapa ambil premium? Iaitu kelas teknik hafazan, seminar teknik hafazan. Lepas tu akan dapat kelas hafazan secara personal, individu, one-to-one coaching 2 kali sebulan. Okey, 2 kali sebulan. Selepas itu akan ada kelas tilawah dan kelas menulis ayat Al-Quran tahriri. Yang ni secara berkumpulan, satu kumpulan 10 orang saja. Kita tak buat ramai lah, satu kumpulan 10 orang saja. Ataupun kalau daftar ramai, maksudnya kelas tu kecil lah sebab kita nak jaga kualiti tu. Dan yang terakhir adalah kelas kuarantin hafazan. Apa tu kelas kuarantin hafazan? Kelas kuarantin hafazan ni, anak tuan-puan akan rasai macam temuduga sebenar pada hari temuduga tu. Itulah maksud kuarantin hafazan tu. Nanti anak tuan-puan join, dia faham lah. Tuan-puan mungkin tak faham sebab tuan-puan tak join lagi. Baik. Jadi tuan-puan, semua benda ni ada beza adalah basic ada beza dia, premium ada beza dia. Premium dapat 2 bulan awal, campur lagi sebulan untuk seminar. Seminar secara fizikal. Alright. Jadi tuan-puan, siapa nak join package basic, harga dia adalah 299. Saya terus terang tuan-puan, 299. Tapi siapa yang daftar awal, siapa yang nak grab awal, kita ada promosi sampai jam 12 malam. Daripada harga 299, tuan-puan hanya perlu bayar 259 sahaja untuk seminar basic. Package basic seminar skor temuduga ulul albab. Dan kalau untuk package premium 2 bulan, okey, 2 bulan akan ada kelebihan kelas-kelas online, harganya 799. Tapi tuan-puan, siapa yang daftar sebelum 12 malam, promosi sampai 12 malam ni, okey, ada kelebihan. Dia akan dapat pengurangan sebanyak RM100. Dia hanya kena bayar 699 sahaja. Plus, hak paling specialnya, siapa yang daftar premium malam ni, dia akan dapat 1 bulan lagi percuma. Maksudnya, anak tuan-puan kelas akan berlaku selama 3 bulan. 3 bulan. Boleh? Untuk orang kat TikTok, siapa nak daftar boleh tekan link di bio saya. Untuk orang dekat Zoom, team tolong bagi macam mana nak daftar team dekat dalam ruangan komen. Tuan-puan, sila tekan link yang team saya dah bagi letak dalam ruangan komen tu. Tekan sekarang untuk daftar sebab promosi sampai 12 malam sahaja. Daftar di TikTok ke WhatsApp. Dekat Zoom ni tuan-puan tekan link saja. Orang TikTok boleh tekan link di bio. Sebab saya ada live dua-dua tempat ni. Boleh Alright.
Esok gaji, tuan-puan pergi sembang dengan tim saya lah. Mereka yang urus pendaftaran ni. Tuan-puan, kalau tuan-puan ada masalah apa-apa, tuan-puan nak sembang apa-apa, tuan-puan pergi bincang dengan tim saya, insya-Allah. InsyaAllah. Duk tunggu gaji kan? Tak apa, tuan-puan tekan dulu, tuan-puan sembang dengan mereka. Tuan-puan pergi sembang dengan mereka. Boleh ya? Gaji esok boleh depo. boleh Puan Siti. Tanya tim saya. Pergi try tanya tim saya. Nuri tekan tu. Last daftar bila? Daftar lambat lagi. Macam-macam boleh daftar. Hari-hari bila-bila pun boleh daftar. Tapi kalau nak dapat harga promo sampai 12 malam saja. Kita ada promo sampai 12 malam. Untuk darjah 6 saja. Tak. Darjah 4 boleh, darjah 5 boleh, darjah 6 boleh. Sebab program kami ada darjah 4 pun ada join. Tapi kena tengok pada keadaan anak lah. Kalau anak baca Quran pun tak boleh, saya tak bagilah nak join. Baca Quran pun tak boleh, macam mana dia nak dapat? Betulkan bacaan Quran tu dulu. Okay? Seminar basic tu ada juga ke simulasi interview? Yes. Tuan-puan, video yang saya tunjuk tadi tuan-puan, memang ada tau. Video yang saya tunjuk tadi tuan-puan, sama. Tuan-puan bayar basic tu semua dapat. Ibu boleh masuk, ibu bapa boleh masuk ke tengok. Tuan-puan nak masuk buat apa tuan-puan? Nak masuk tengok Kalau tak mengganggu saya bagilah masuk. Kalau mengganggu saya tak bagi masuk. Ni tuan-puan. Video-video yang tuan-puan tengok ni. Ni tuan-puan tengok ni. Video-video yang tuan-puan tengok ni. Apa yang tuan-puan dah bayar kat basic, tuan-puan dapat sama macam dalam video ni. Yang ni kat Shah Alam ni kita buat ni. Kat Shah Alam. Ustaz, biasanya seminar ni dengan tarikh exam PSRA dekat ke atau jauh? Itu saya tak pastilah. Nuri kena check balik lah exam PSRA. Nanti saya try tanya tim saya untuk check balik. Tim, nanti tolong ingat lah. Check exam PSRA. Tolong check exam PSRA. Orang-orang TikTok nak daftar, tekan link di bio lah. Orang-orang TikTok. Okay. Tuan-puan, video-video ni yang saya tunjuk ni tuan-puan, sama. Tuan-puan ambil package basic ke premium ke, dapat benda yang sama. Cuma untuk premium tu dapat kelas-kelas awal 3 bulan. Siapa daftar malam ni sampai 12 malam saja. Sampai 3 bulan dia akan dapat. Kalau daftar selepas 12 malam, 2 bulan saja. PSRA bulan 7 kan? Saya tak pastilah. No rider. Pendaftaran premium ni bukan sampai bila? Sampai penuh lah. Tapi kalau nak harga promo dan nak dapat free 1 bulan sampai 12 malam saja. Pergi lah tanya tim saya dulu. Kok boleh dapat apa nama, kalau tak boleh nak bayar full pun macam mana nak pergi sembang dengan tim saya. Tekan tu pergi sembang dengan tim saya. Siapa nak bagi gift kat saya ni? Terima kasih. Kelas tuan-puan nak tanya pasal hari, tuan-puan nak tanya bila waktu kelas, tuan-puan terus tanya tim saya sebab mereka yang akan uruskan, mereka yang menguruskan berkenaan kelas-kelas. Betul, Nur Nazrah dapat 3 bulan means dari bulan 5, betul? Bulan 5, bulan 6, bulan 7, lepas tu bulan 8 seminar. Cantik ya? Boleh ya, Nur Nazrah? Berapa yurannya? Hani dah tak tengok ke tadi? Tuan-puan tanya tim saya lah. Tuan-puan tanya tim saya. Baik. Jadi saya rasa baru masuk. Dah habis dah program. Ya, betul Nur Nazrah. Kalau ambil package premium lah. Betul? Akan dapat 3 bulan. Yang kelebihan dia dapat free sebulan lah. Physical ni cuma tak pasti tiket seminar physical tu include kita. Include. Faiza, sekali lah premium tu sekali dengan ni. Early bird sebelum ni, early bird yang mana? Saya tak tahu lah Faiza, cuba tanya tim saya. Alright. Tuan-puan, saya rasa setakat itu saja kot. Sekarang pun dah 10.20. Silibus ulang lebat ada di KBT juga ke? Ya. Sekarang dah 10.20 tuan-puan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi
InsyaAllah di lain-lain hari tuan-puan, program saya ada banyak lagi tuan-puan lepas ni. Tolong join lah program saya, sebab saya selalu buat program tak perlu bayaran pun. Ada program ada bayaran, tapi program yang ada bayaran tu selalunya melibatkan orang lain. Kalau tuan-puan nampak muka saya tuan-puan, insyaAllah saya akan bagi semua benda secara tanpa bayaran pun, tak kisah pun, insyaAllah. Baik tuan-puan, saya rasa setakat itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas kekurangan saya. Saya tutup program pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr lil ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu ayah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga. Best. Seronok. Nak lagi. Bagus. Dah baik teknik hafazan. Yang terbaik. Best. Tak takut dah nak pergi temu Dega. Tak sabar nak masuk sekolah ular. Ini bukan saya yang cakap, tetapi mereka telah berjaya menuai hasil mereka. Dan ini sangat bagus. Okay, nampak semua anak-anak pun sangat bersemangat lah. Dan anak saya sendiri Alhamdulillah berberansangkan lah. Tadi dah jumpa dengan Ustazah, memang dia dapat capai lah target dari segi hafazan. Memang membantu dari segi macam mana dia nak kuasai lah. Macam mana menghafal dalam tempoh contohnya 25 minit tu dah dapatkan 8 baris. So dan juga anak mungkin lebih yakin untuk lepas ni nak bersedia untuk menghadapi interview dari segi interview ulama ni. Ibu ayah, nak tak anak anda menjadi seperti mereka? Saya tengok program hari ni membantu lah. Banyak membantu. Sebab saya boleh nampak lah apa kelemahan dia, apa yang boleh saya perbaiki lagi lah. Untuk dia menghadapi hukum juga yang sebenarnya nanti kan. Inilah hasilnya. Saya berpandangan program macam ni sangat baguslah untuk anak-anak yang ada minat untuk menghafal Quran, dan kita sebagai parents kita dorong dia untuk capailah apa dia inginkan macam masa sekolah Nurul Albab.